Hello everyone, saya Rani Wasa Kitchen. Okay guys, so ni adalah first content saya after sebulan saya tak buat content. And kali ni content saya akan kita ke sesuatu tempat yang sangat menarik, yang sangat saya rindui. Jadi di mana? Kalau korang nak tahu saya pergi ke mana, korang kena stay tune lah. Sebab tadi saya lupa nak buat intro benda semua. And sekarang baru saya dah sampai di destinasi, di airport ni. Baru saya sempat dah buat intro balik. So daripada pagi saya pergi airport. Perjalanan saya pergi airport, saya naik Grab, saya pergi ambil tikar benda semua. Ini saya jadi bibik ni sebab saya tak sempat nak make up. Nanti tunggu flight lagi saya. Itulah, korang layan je konten ni. okay guys, ini saya rasa macam mocik ni. Okay guys, so sekarang kita orang dah sampai di KLIA Jua bersama Sis Tika. Yeah, kalau korang nak tahu kita nak pergi ke mana, kita tak akan beritahu lagi dalam konten ni. Next content. By the way, Syami ada kirim oleh-oleh dekat aku. Sebab tadi masa aku siap tiba-tiba dia haters Chelsea, dia reply lah. Dia kat mana ke? Dia tak ada cakap kat mana. Cuma dia haters, dia cakap macam asyik je tu Chelsea menang 3-1 dengan Liverpool. Saya nak gerak sekejap sebab nak pergi check in bag sekejap. Tadi guys, Tika tak sempat nak siap. So aku tidur dalam kereta, tak tahu dia dah siap. Tak sempat make up. Tadi tu filter lah. Yang muka buruk tu filter. Sorry Orang handbag pula dah bag. Satu-satu seorang je. Kejap je, tak lama pun. Aku biasa-biasa je. Biasa je, shopping kat saja. Ya. Aku pula bawa 10 juta dalam tu. Sialah. Sekarang kita orang baru nak check in bag. Flight pukul 12.20, boarding 25, boarding 11.45. And now pukul berapa? 10.10. Oops, ada skandal. Tak nampak. Tak adalah, ni je. 10.17. So kena check in sejam sebelum. Maksudnya 11.45 tu 10.45 dah kena check in. Sekarang kita ada masa dalam sejam setengah lah before. Like Allah tolong. Kita tengah serabut nak sampai mana. Actually saya pun tak tahu flight benda semua sebab saya tak biasa naik flight. So maksudnya kita kena kerap pergi berjalan. Ya, kena kerap pergi berjalan. Dan tolonglah sponsor kita orang untuk bercuti lagi. Kita orang nak berjauh pun pergi Korea je. Tak jauh pun, Korea. Okey je, Korea, Jepun, okey je. Tolonglah sponsor. Ke mana-mana saja, China ke, okey je mana-mana. Kita orang nak main snow. Member stress. Boleh je buat sendiri. Cuma tak pandai nak. Kalau kau tak pandai, aku lagi penuh. Ika dia sudah pergi overseas. Kalau dia tak pandai, aku dah penuh. Okay guys, so kita orang ambil luggage 15 kg. Asal so, pergi overseas ambil 15 kg. Lepas tu dia dah nak almost 20 kg dah sebab kita orang share. Dia macam tak expect. So tak cukup dan kita orang kena keluarkan. So end up ni barang-barang saya. Ya, barang saya pun dah 14 kilo lah. Ni dah macam pendatang ni. Penat tak apalah. Saya pun tak tahu apa yang ada dalam ni. Kena rampas je lah. Tapi jangan rampas kamera sendiri. Okay, baki tinggal lagi 50 minit lagi. So dah boleh santai. By the way, thank you dekat aunty yang balik Sabah tadi. Dia bagi kita orang bag. Tengok ni bag ni. Thank you aunty. And sorry juga tak dapat nak berbual. Kalau aunty tengok konten ni, kita orang just want to say thanks. Orang Sabah. Orang Sabah bah. Orang Sabah semua baik-baik bah. Safe flight. And sorry sangat-sangat kita orang macam tak sempat nak borak. Sebab kita orang rushing. And then ni first time saya lah, untuk saya macam settle sendiri. Selama ni orang je yang tolong settle tu lah. Lain kali kita kena independent. Jangan harapkan orang lagi. Independent lah.
Ini macam tak biasa kita. Sebab Selalu hand luggage je. Maksudnya tak ada masuk-masuk bag. Ya, ni style lah. Memang add-on. bawa diri je. Ni sebab add-on luggage. So that's why lah dia jadi macam. Dah lah kita orang tak makan apa-apa lagi pun. So, tapi dah masuk dalam ni dah kira lega lah. Tunggu dekat sana je. Oh, nak pergi mana kita sebenarnya ni? Entahlah yang tak tahu lah. Oh, sama cerita pasal Syahmi. Dia call saya pagi tadi. Saya tengah bersiap-siap. Cakap pergi mana? Saya cakap lah pergi Tut. Saya cakap kirim oleh-oleh. Okay. So nanti saya akan call makan. Tapi saya rasa makan tak bangun tidur lagi kot masa ni. Mungkin kalau dia angkat-angkat lah. Kalau tak angkat lah. Jadi begitulah saya akan nak tanya. Tak pergi mana-mana ke cuti? Sebab AI sekarang ni cuti 10. Cuti SEM. Ya, cuti SEM 10 hari je. Cuti SEM. So kita follow sampai belakang sampai. Tudung aku tak berapa nak betul dah sekarang ni. Lapar weh. Okay, so right now kita orang nak breakfast dulu. Guys, flight kita kan 10 jam. Anjay 10 jam. Dia kurang 8 jam. Dia kurang 8 jam je sebenarnya. Bukan 10 jam. Saya the true lah. Takut tiba-tiba yang saya ke content tak ingat apa. Lepas tu pergi mana sih? Menyepilang terus. Tiba-tiba dekat office AI balik. Takut macam tu je. Oh, sementara tu kita akan call Syahmi. Kita akan call Syahmi. Babe. Wow. Tidur. Dia memalukan lah. Oi, budak keramat. Kau kat mana? Dalam ke? Bosan lah. Orang nak pergi luar negara lah, babe. Syahmi nak kirim apa tadi? Kira baju. Baju apa? Baju pulau siut. Baju pulau. Kita orang lebih KG weh tadi. Penat dok. Kau check in ke tak? Check in bag. Tapi lebih KG. Bukan kalau check in tak apa. Kalau lebih kilo. Otak tu. Malah. Kalau tak apa kena bayar. Tak apa berduit tak apa. Tak apa tak ada duit tak boleh. Ya, hari tu aku pernah je lebih 2 kg tau. Lepas tu dia suruh bayar je berapa lebihan kg. Ya. Lepas tu bila aku nak buat lagi sekali tak boleh tu. So lain dia. Lain lah macam mana je. Oh, sekarang kita tengah tunggu flight 3. And cepatlah hai lah. Hai. Kena zoom. Macam mana aku nak zoom? Hai. Tiba. Lambat doa. Lapar gila dah ni rasa. Lapar. So, kita orang makan dulu. Apa? Saya saja nak panjang komputer. Saya takut tiba-tiba konten saya ni jadi 5 minit je. Lepas tu yang konten kedua tu saya tak sambung. Dah tak tahu pun saya pergi mana. Guide sebenarnya. Office AI. Kita orang masuk Office AI je. So kita nak makan dulu sebab kita orang pun kerja masa sekarang ni. Tinggal lagi 25 minit je. Silakan. So kita orang dah nak masuk flight dah. Bateri tinggal 7 kan. Bateri tinggal 7. Dah lah. Sudah start beratur ni semua dah. Even nak pergi overseas pun aku teringin macam makan singgah budak. Memanggil dia tu. Ya, dia memanggil. Adakah dekat overseas akan ada singgah budak? Kalau ada, tolonglah. Nanti saya beritahu saya kat mana sama saja sempat. Sebab saya ingat ikan pun DIY je sebenarnya. Untuk ambil package. Flight ni pun kita orang naik pun tak tahu gimana. Tadi spend. Sikit berapa flight. Bawakan baju sikit-sikit atau boleh. Ni pun tak tahu ni flight gimana ni. Naik je flight datang betul. Aduh, tak tahu. Kami tak tahu. Dia cakap 10 jam. Sebenarnya 2 jam je benda ni. Mesti main di kat saya sendiri 2 jam ke mana je. Finally dah masuk flight. Aku pening sebab minum air manis sangat tadi. Sebab info saya dia tinggal 2%. Baca buku. Dia cakap ada muka siapa? Gorgon tapi itu dah lama punya. Boleh speak ke siapa Gorgon? Gorgon. Dia punya cinta-cintun yang dahulu. So sekarang kita dah start
So kita orang healing tu sebenarnya nak lari daripada jantan yang Nisa je ke? setika masih Saya teman. setika tak nak healing lah. Kan saya sebenarnya sebab dalam live tadi spill saya punya MG dah dekat berapa 50 juta. So ubat dia dah 50 juta MG. So Tika punya ubat dah sekarang 500 je. 500 berpainkiller je. Dia tak kat tahap yang gila. Saya gila meloyak semua ada. Ni dah macam apa level aku tu. So kita burns lah terbang. Perempuan dah tak ada main. 16 right now. Mungkin 12-16 malam kita rasa. Sebelum jam dia dah komat tapi dia tak tempat. Mungkin dia tidur kot. So Syami dia angkat. Kenapa dia tiba pasal ni? Dia kan nak sayang. Sebab sapi punya kat sebab kami kan selalu tanya kita orang kat mana. Kita tanya lagi balik kat mana tu. Kita nak why nak kita orang macam dia sakit dia tanya. Dia kat mana? Alam pakai. Alam je. Alam je. Tapi sekarang hari ni insya-Allah. Kita dekat atas. Dia kan kalau baik mesti dia macam pusing. Ni nak sampai cyber dah ni. So kita kena dapat rumah saya lambat je. Bye-bye Shiro. Oh Shiro duduk kat hotel. Uish. Gila. Ya. Kemarin ni Shiro. Aku hotel sehari RM50. Kalau aku dah tinggal 4 hari dah 200. Dah 4 hari 5 hari 200.5. Senang hati lah Shiro. 200.5 mandi dia 200. Aku nak jadi Shiro lah ni. So mana tangguh. So aku kena standby untuk aku berjalan ni 600 saja untuk. Ya mandi dah 200. Siap sekali package dia lah. Lepas tu tinggal dia sehari 50. Tapi saya dah tinggal pada semalam. Bukan hari ni sebab hari ni tak sebab apa-apa dah. So orang Malaysia negara Malaysia adalah negara yang kelima yang banyak spend on TikTok. Saya tak sure lah spend dari segi apa. Mungkin dari segi shopping kot, macam beli-beli barang kat dalam tu, atau tak tahu lah kita tak sure. Yang melibatkan TikTok. Yang melibatkan TikTok, jual beli dalam TikTok. So Indonesia nombor 1, Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia. Maksudnya orang Malaysia ni walaupun nombor 5 masih still senang. Maksudnya diorang kaya je sebenarnya. And kenapa Indonesia jadikan nombor 1? Dia tak puan sebab kalau kita tengok memang mata wang Indonesia sekarang ni lagi rendah daripada Malaysia. Tapi nak bandingkan dengan populariti manusia, Indonesia adalah rakyat ramai lah daripada China. Population diorang lagi besar lah. Tapi mungkin sekarang ni China yang nombor 1. Itu tak sure. Kita tak habis belajar lagi buku ni. So untuk habis belajar, stay tune je. Nampak cerita orang nak khatam dulu. So banyak manfaat dah selama ni. Pasal kita orang tidur. Nak panjangkan konten. Memang elok lah pun saya habis bateri. Ya, kalau tak kita memang tak bercakap ni. Terkenal boyfriend ni dekat darat tau. Jadi sampai peri-peri lah sekarang ni. Dia cakap mandi bunga. Ni originally a ritual untuk pengantin to be, bride to be, terus seeking for love. Maksudnya orang yang mencari cinta. So kena mandi bunga weh. Untuk orang yang mandi bunga ni dia untuk ada aura lah orang kata. Supaya emosi balance weh. Maksudnya kau tak payah makan ubat 50 juta mg tu je. Dah. Maksudnya aku kena mandi bunga je lah. Mandi bunga tu. Bunga tak ayam ke bunga ros. Dia kata ada bunga hibiscus, bunga raya, bunga jasmine and frangipani. Aku tak sure tu bunga apa. Lepas tu dia ada 9 jenis bunga lah. Kalau emoji yang kita bagi bunga tu boleh? Emoji dalam WhatsApp tu? No, tak boleh. Yang bunga tu tak boleh. Mandi bunga said to help a person emotional balance, positive, supaya kita stay positive. So, forget about your average but bunga. Forget about your ex. So sangat membantu lah. Membantu lah. Ni silat-silat muka kita orang dah lepas ni. Muka dia tutup. Adik cakap lepas habis apa ni, bila Alif dibebaskan, kita orang ni nak jadi ni cabin crew. So jangan terkejut kalau korang tengok dalam Asia ke tiba tikang Anissa Emirates.
Emirates Airways. Tiba-tiba muka tingkah. Korang jangan kejut Agak-agak Memang macam tingkap. tak buat konten ke senyap. Sebab kita orang busy kerja dekat luar sebenarnya. Kerja, ada business. Oh, dah landing dah sekarang. Jadi rumah. Yang time bola bintang itu yang ngakak dia punya landing. Ya, Sakit. Jadi dia depends pada orang. Ya. Tapi alhamdulillah kita dah selamat sampai. Baju sejuk mana ni? Tengok tak baju sejuk. Okey je. Ya, Nisa dia kulit berwire. Saya Tapi kulit buaya, dia kulit piawak. Tapi Nisa dia kulit je wire, dia tak wire pun. Ya, saya buaya tu haiwan yang setia tau tak? Sebelum meninggalkan pesawat ini, kami gembira bersama sepanjang penerbangan ini dan berharap kita akan berjumpa lagi. Bapa Raja, terbang ke Tubizri, projek kemahajuan dan Guys, alhamdulillah kita orang dah selamat mendarat. So, jadi konten saya mungkin sampai di sini sahaja. Korang kena tengok next content pula kemana saya sampai sebenarnya. Okay guys, so korang jangan lupa like, comment, subscribe, and share. And kita jumpa di next content. Tapi next content saya tak tahu saya post bila, beritahu awal. Sebab saya tak cakap lah satu hari satu konten. Tak mungkin lah. Pergi makan ke, tak tahu lah. So, bye korang.